Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kumpulan kami akan menerangkan tentang isu hak wanita dalam ruang awam. Jadi sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama saya dahulu. Nama saya Nur Akila binti Muhammad Sanuddin. Nombor kad mencik 343,501. Baiklah, saya akan mulakan dengan terlebih dahulu pada pengenalan. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia merujuk kepada hak asas yang dimiliki setiap individu secara semula jadi untuk melindungi maruah, kebebasan dan juga keselamatan tanpa mengira jantina, umur, bangsa, agama ataupun status sosial. Jadi, isu ini lebih signifikan bagi wanita kerana mereka sering menghadapi cabaran dan ketidaksamaan dalam penggunaan ruang awam. Jadi, untuk masalah kes wanita di ruang awam ialah masalah utama yang dihadapi wanita di ruang awam ialah gangguan seksual, rasa tidak selamat dan juga kurang kemudahan asas yang sesuai. Bagi kesannya pula, masalah ini juga menjejaskan keselamatan fizikal dan emosi wanita. Ia juga membantas kebebasan bergerak serta penglibatan wanita dalam aktiviti sosial. Jadi objektif kajian kami adalah untuk bertujuan mengenal pasti isu keselamatan dan akses kemudahan di ruang awam. Selain itu, kajian ini menganalisis faktor penyebab seperti persekitaran, tahap kesedaran masyarakat dan peranan pihak berkuasa. Akhir sekali, kajian ini juga mencadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran dan menjadikan ruang awam lebih selamat serta mesra untuk wanita. Jadi, saya akan teruskan lagi dengan pernyataan masalah, iaitu wanita ini juga sering berhadapan dengan gangguan seksual, pelecehan dan rasa tidak selamat di ruang awam. Kes-kes ini juga telah dilakukan di LRT serta kawasan-kawasan awam di setiap tempat. Situasi ini menjejaskan keselamatan fizikal dan juga emosi wanita, sekaligus membatas kebebasan mereka untuk bergerak. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menilai pengalaman wanita, mengenal pasti faktor penyumbang serta mencadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan dan kesedaran untuk masyarakat di Malaysia. Sekarang saya akan berikan 3 contoh kes yang telah berlaku di Malaysia. Jadi untuk kes yang pertama, dalam kes ini seorang wanita telah mengalami gangguan seksual apabila seorang lelaki menghimpit badannya dengan sengaja ketika berada di dalam tren LRT yang sesak. Mangsa berasa sangat takut dan tidak selesa kerana kejadian berlaku di tempat awam dan dalam keadaan ramai penumpang lain. Kes ini kemudian dilaporkan kepada pihak polis. Situasi ini menunjukkan bahawa wanita masih terdedah kepada gangguan walaupun berada di ruang awam yang sepatutnya selamat. Pada kes yang seterusnya pula, apabila mangsa telah diganggu dan dipeluk tanpa kebenaran oleh seorang lelaki di kawasan awam, perbuatan ini bukan sahaja melanggar hak peribadi mangsa, malah memberi kesan emosi seperti trauma dan juga rasa takut kepada mangsa. Suspek juga telah ditahan oleh pihak berkuasa, namun kejadian ini membuktikan bahawa gangguan seksual boleh berlaku secara tiba-tiba dan menjejaskan keselamatan wanita. Bagi kes yang terakhir yang telah kami temui ataupun kami jumpa, iaitu kes gangguan di Petaling Jaya dan juga Sipak. Pada 14 Disember, seorang suspek telah meraba 2 orang wanita di 2 lokasi yang berbeza, iaitu Petaling Jaya dan juga Sipak. Kejadian ini dirakam melalui kamera data tertutup CCTV dan rakaman tersebut membantu pihak polis dalam siasatan. Kes ini juga menunjukkan kepentingan kemudahan keselamatan seperti CCTV. Namun pada masa yang sama, membuktikan bahawa ancaman tersebut terhadap wanita di ruang awam masih belum luas. Nama saya Nur Faridaya binti Muhammad Rusdi, kad matrik 324-3000-301. Seterusnya, saya akan ulas tentang tinjauan literatur berkaitan isu keselamatan wanita dalam pengangkutan awam. Berdasarkan kajian oleh UN Women 2021, gangguan seksual dalam pengangkutan awam merupakan satu pelanggaran gangguan yang serius terhadap hak keselamatan, kebebasan serta pergerakan perempuan. Isu ini bukan sahaja menjelaskan kesejahteraan fizikal, malah memberikan kesan kepada emosi dan keyakinan wanita untuk menggunakan pengangkutan awam. Selain itu, kajian lepas turut menunjukkan bahawa faktor persekitaran seperti kesesakan, pencahayaan yang lemah serta tahap keselamatan yang tidak mencukupi telah meningkatkan risiko berlakunya gangguan seksual. Keadaan ini menjadikan wanita lebih terdedah, terutamanya di kawasan yang kurang dipantau.
Di Malaysia, tahap keselamatan wanita dalam pengangkutan awam masih berada pada tahap yang membimbangkan. Laporan oleh KPWKM oleh Suhakam menunjukkan bahawa ramai mangsa memilih untuk tidak membuat laporan, sama ada disebabkan rasa takut atau stigma sosial atau kurang keyakinan terhadap sistem sokongan sedia ada. Seterusnya, kajian berkaitan pemetaan sosial mendapati bahawa pendekatan ini membantu mengenal pasti lokasi berisiko tinggi serta jurang antara dasar yang digubal oleh pengalaman sebenar wanita di lapangan. Ini menunjukkan kepentingan data berasaskan pengalaman pengguna sebenar. Kesimpulannya, literatur menekankan keperluan kepada pendekatan bersepadu yang melibatkan komuniti, penambahbaikan reka bentuk ruang awam yang selamat serta pengukuhan dasar awam bagi memastikan keselamatan wanita dalam pengangkutan awam dapat ditingkatkan secara menyeluruh. Jadi, kajian ini dijalankan dalam kalangan pelajar Universiti Selangor UNISEL dengan fokus khusus kepada pelajar wanita yang kerap menggunakan pengangkutan awam. Pemilihan kumpulan ini adalah kerana mereka adalah merupakan antara pengguna utama pengangkutan-pengangkutan awam dan berpotensi terdedah kepada isu-isu keselamatan. Tujuan utama kajian ini adalah untuk menilai tahap keselamatan, tahap kesedaran terhadap saluran aduan serta cabaran dan pengalaman sebenar yang dihadap oleh pelajar wanita semasa menggunakan pengangkutan awam. Jadi, bagi kaedah pengumpulan data, dua pendekatan yang digunakan adalah pertama, soal selidik diedarkan untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan pengalaman, persepsi keselamatan dan juga tahap kesedaran responden. Yang kedua, wawancara separa yang berstruktur dijalankan bagi mendapat pandangan yang lebih mendalam serta memahami pengalaman responden secara kualitatif. Selain itu juga, kajian ini juga turut menggunakan data sekunder seperti laporan daripada UN Women, Suhakam, KPWKM serta kajian akademik berkaitan sebagai bahan sokongan dan perbandingan terhadap dapatan kajian. Seterusnya, dari segi tempoh pelaksanaan, kajian ini dijalankan selama 5 minggu merangkumi fasa penyediaan instrumen kajian, pengumpulan data, analisis data dan juga seterusnya penyediaan laporan akhir. Nama saya Ana Zakirah binti Zahidi, nombor matrik 3243000151. Saya akan teruskan dengan bahagian jangkaan hasil. Kajian ini dijangka dapat mengenal pasti dengan lebih jelas bentuk gangguan seksual yang sering dialami oleh wanita ketika menggunakan pengangkutan awam. Selain itu, kajian ini juga dapat mengenal pasti situasi, lokasi dan waktu yang berisiko tinggi berlakunya gangguan seksual tersebut. Melalui dapatan ini, ia dapat memberikan gambaran sebenar tentang pengalaman wanita semasa menggunakan pengangkutan awam. Hasil dari kajian ini, kami mengharapkan dapat membantu komuniti setempat, NGO serta pihak berkuasa untuk memahami dengan lebih mendalam tentang isu keselamatan wanita. Di samping itu, data yang diperoleh boleh digunakan untuk menambah baikkan sistem keselamatan serta menjadi asas kepada perancangan dasar yang lebih berkesan pada masa yang akan datang. Saya akan teruskan dengan cadangan tindakan. Jadi, bagi mengatasi isu gangguan seksual dalam pengangkutan awam, beberapa cadangan tindakan boleh dilaksanakan. Yang pertama, dengan meningkatkan keselamatan fizikal dengan memastikan pencahayaan persekitaran yang lebih baik. Seterusnya, memastikan CCTV berfungsi dengan baik serta menjalankan rondaan keselamatan secara berkala. Selain itu, penyediaan saluran aduan yang mudah diakses dan selamat amat penting supaya mangsa berani tampil membuat laporan tanpa rasa takut. Di samping itu, kempen kesedaran berkaitan hak wanita dan keselamatan di tempat awam juga perlu diperkasakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat. Dan akhir sekali, kerjasama antara pihak berkuasa, NGO, komuniti setempat sangat diperlukan untuk mewujudkan persekitaran pengangkutan awam yang lebih selamat dan
selesa digunakan untuk semua orang, bukan sahaja untuk wanita. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.